korang tahu tak ada beza air yang dijual di luar tu berdasarkan warna penutup. Untuk penutup putih, air pipe yang ditadah kemudian menjalani proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambah semasa menjadi air pipe saja sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Ia dilabelkan sebagai air minuman atau drinking water. Untuk penutup hijau, air mineral semula jadi. Air ini diambil khas dari dalam tanah dan mempunyai kandungan mineral yang sangat tinggi. Ia dilabelkan sebagai air mineral. Tapi untuk flask Uniwave air beralkali ni, air ini melalui proses penyusunan semula pH yang menjadikannya berada pada tahap alkali. Ia membantu memberi rasa minuman yang lebih ringan dan selesa diminum. Disebabkan ciri pH alkali ni, ia dikenali sebagai air alkali yang melalui proses penstabilan pH. So, korang nak tak air yang lebih smooth dan lebih ringan diminum? Korang boleh cuba flask Uniwave air beralkali ni.